Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast CVRZ at PBKL. Tempat kita berkongsi cerita, inspirasi dan pelbagai pengalaman menarik dalam dunia buku dan kreativiti. Saya Nuri Izzati, host anda untuk segmen podcast pada kali ini. Jadi, saya sangat terja untuk bersama anda sepanjang sesi ini. Jadi stay tune sebab mungkin hari ini anda akan jumpa idea baharu, kisah menarik atau inspirasi yang tak dijangka. Jadi jom kita mulakan. Hari ini kita bawakan tetamu istimewa yang merupakan voice actor salah satu animasi popular dan menjadi kebanggaan negara Malaysia. Jadi sebelum saya memperkenalkan tetamu kita, cuba anda teka suara siapa ni? Bertindak segera. Oh, ada. Macam cepat je settle ni, comot. Mani makan mana? Kenal tak? Mesti macam familiar kan? Jadi, dipersilakan Puan Ida Rahayu Yusof, voice actor Ejen Ali, dan Tuan Syafiq Issa, voice actor Ejen Bakar. Apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Nuri. Sebenarnya saya sangat teruja untuk segmen kali ni sebab saya salah seorang peminat Ejen Ali. Baiklah, tanpa melengahkan masa, boleh kita teruskan kepada soalan pertama? Boleh, silakan. Baiklah, soalan pertama, bagaimanakah perjalanan Puan Ida dan juga Encik Syafiq sehingga boleh menjadi voice actor untuk Ejen Ali dan Ejen Bakar? Saya sebenarnya pada asalnya kerja dulu di Let's Pop Production, yang company yang buat Upin kan? Ya, betul. So pada masa tu dia mencari suara untuk OPEC. So dia cakap, okay, siapa yang nak buat suara? Dengan tak ada experience yang buat suara, pergi je lah cuba. Dan Alhamdulillah dapat. Oh, jadi dulu voice actor opet lah. Ya. Boleh cuba buat sikit tak? Pasi bagai Saya pasi bagai Bukan saja opet. Selain OPEC ada Fizi juga dulu. Ya boleh suara. Kurang puasa penuh. Aku puasa setengah hari je. Upir dapat makan. Hebat ya, banyak karakter Puan Ida dah berjaya voice actor ya. Jadi kalau Ejen Bakar macam mana pula? Saya pun sama juga. Saya dulu kerja di Let's Go Production juga, awal-awal dulu. Masa tu diorang tengah mencari watak untuk karakter Jarjit. 2, 3 kata lompat, mari kita makan ketupat. Menarik ya. So daripada situ itu permulaan buat suara latar lah. Jadi lepas Jarjit tu Ejen Ali ni kan bawa Wow Animation. Betul. Kan? Jadi Wow Animation approach Encik Syafiq dan ni untuk jadi voice actor ni ke? Dia Ejen sebenarnya salah seorang founder Wow Animation. Jadi start daripada tu, kalau saya sendirilah, masa tu tengah nak jual Ejen Ali ni kan, time tu tak ada orang nak, macam mana nak cakap kita orang dah buat snippet Kita orang buat konsep dan proof of concept nak macam mencari teaser lah. orang untuk jadikan Ejen Ali tu rumah. Ya. Time tu tak ada lagi company yang carilah. So kita orang work on the macam shorts. So dia cakap, siapa yang nak buat suara karakter ni? So dia cakap, pakai je lah Ida. So kita Ida dah buat suara budak kecil. Time tu tak ada dialog pun. Dia macam kalau siapa yang tengok lah, kalau tengok ada yang animasi yang pertama tu kan. So start daripada tu, bila ada audition untuk Ejen Ali, diorang director tak jumpa lah suaranya. So dia kata Ida je lah. So untuk Syafiq sendiri Sama lah juga. Bila kita start buat animasi Ejen Ali awal-awal ni, kita tak ada, kita semua orang dalam company tu akan cuba buat suara audition. Kita audition diri sendirilah. kita orang akan cari semua orang akan intern cuba suara. Dia macam cuba-cuba sengaja je lah. Cuba nasib. Macam sebab kita yang membuat karakter Ejen Ali tu. Jadi kita yang kenal dia paling kenal lah kan. So
kalau yang mana yang ada yang boleh buat suara, kita akan cuba audition dululah. Bila kita tak jumpa suara-suara tu, mungkin dan kita akan buka open audition kat luar. kan. So untuk suara bakar, ejen bakar macam tu lah. Sebab saya pun try macam okey lah, macam masuk je. Kena Jadilah. pula. Jadilah kan. Baik, boleh kita teruskan kepada soalan kedua? Silakan. Boleh. Boleh. Soalan kedua, macam mana cara Puan dan Tuan untuk memastikan emosi watak ni sampai kepada penonton walaupun tak muncul kat hadapan kamera? Itu yang lainnya sebab suara ni sebab sebagai voice actor orang tak nampak mimik muka kita kan. Ya, betul. So untuk kita sampaikan tu, macam saya sendiri kalau dia sedih, saya akan fikirlah benda-benda yang sedih yang dah terjadi untuk jadikan memang betul-betul rasa nak nangis. Kalau marah macam tu lah. Dia kadang-kadang memang susah sebab kita masuk studio happy tiba kena Ida hari ni nak kena nangis. So start fikir dia punya benda yang sedih lah macam tu. Jadi kalau Encik pula? Dia mula kita akan dapat skrip. Daripada skrip tu kita akan baca dialog tu dan kita kena fahamkan dalam cerita tu katakanlah episod. Kita nak record untuk episod kan. So bila dah ada skrip tu kita kena baca lah skrip tu, fahamkan ni cerita pasal apa, apa karakter ni tengah lalui apa kan. So kita kena bukan macam masuk terjah terbuat je kan. Kita kena study the scene apa kan. Macam pelakon dia bila dapat skrip dia akan study scene tu apa, Baca dan apa mood dia apa semua. So macam kena buat homework lah. Jadi bila sampai ke mikrofon untuk record, then kita dah ada kita dah ada idea macam mana nak sampaikan. Dia lagi susah sebab masa kita nak berdialog tu dia tak ada depan. So macam kalau kata saya tengah borak dengan Uncle Bakar kan, diorang akan record Ejali dulu. So kita tak tahu macam mana Bakar tu punya reaction. So respon kita dia. imagine je lah. Jadi tak mudah lah nak jadi voice actor ni sebenarnya. Dia tak mudah tapi seronok. Baiklah, soalan ketiga ni soalan yang paling saya tunggu-tunggu jawapan. Dengar cerita movie Ejen Ali 3 nak keluar tahun ni, betul ke? Betul ke tu? Awak dengar salah. Awak dengar salah. Dia bukan tahun ni. Kita dah bagi tahu kan kita akan keluar insya-Allah 2000. Kita tak, sebab sekarang ni proses movie ketiga ni masih dalam proses penulisan skrip, masih development. Jadi kita tak boleh nak janji bila tarikh tepat lah. Tapi yang kita anggarkan daripada movie yang sebelum kita buat, selalunya kita akan ambil masa 2 tahun. 2 tahun. So kalau sekarang kita dah start tulis skrip, kemungkinan besar 2028 akan ditayangkan insya-Allah. Cuma tak lama lagi ya. Tak lama lagi. Kejap je tu. Kejap je. Tak tahu dah 2028. Betul. Saya akan pastikan saya orang pertama pergi tengok ya. Yes, pastikan. Nanti saya cari. Memang seronok dapat menyelami dunia animasi dan kisah di sebalik Ejen Ali hari ini. Jadi terima kasih kepada tetamu kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan inspirasi bersama kami. Kepada semua ejen muda di luar sana, teruskan berimajinasi, berani mengejar impian dan jadikan ilmu sebagai misi utama anda. Jadi, jomlah beramai-ramai datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di WTC Kuala Lumpur. Kita jumpa di PBA KL. Saya Nurizati, jumpa lagi dan bertindak segera.